Guys, anda pun tahu AI sekarang gila kan. Saya nak tunjuk kepada anda satu AI yang bagi saya unfair gila. Ini adalah AI yang dibangunkan oleh ASRock sendiri, iaitu Finance Forge, yang mana AI ni digunakan untuk trader. Trader boleh guna untuk pantau dia punya stok. Okey, macam ni. Contohlah saya nak pantau Nvidia, dia akan keluar everything macam ni. Ini biasa lagi. So, saya tekan Nvidia, dekat bahagian bawah ni, apa yang dia buat, setiap hari dia akan baca berita-berita yang keluar berkenaan dengan Nvidia. Seterusnya, dia akan buat analisis. So, dia akan keluarkan fakta terlebih dahulu, dia akan keluarkan insight, dan last kali dia akan keluarkan proposal. Dan dekat sini ada strategi check. Dia akan bagi proposal kepada kita, event, dan apa yang buat saya rasa macam unfair gila. Kita balik kepada bahagian atas ni, Nvidia, kita pergi ke bahagian knowledge base. So dekat knowledge base, saya pilih Nvidia dekat sini. Anda boleh tengok dia akan keluar map macam ni. Dia akan tunjuk hubungan Nvidia dengan semua company. Dia punya pesaing, dia punya pembekal. Dengan cara tu data yang dia perolehi lagi tepat. Kalau contoh SK Hynix, dia punya saham ni naik, dan kita boleh consider untuk ambil Nvidia lah. That's why bagi saya AI yang dibangunkan oleh ASRock ni betul-betul unfair. Kalau anda trader, anda boleh dapatkan AI ni, anda kena beli hardware dari ASRock dan anda bincang dengan mereka, dapatkan quotation apa software yang anda apa company yang anda nak pantau, apa software yang anda nak guna. Contoh kalau anda nak guna Cloud AI, dia pun boleh bagi quotation dengan menggunakan Cloud AI lah. Bagi saya ini mind blown guys, mind blown.